Okey, memang takut. Okey, jom kita nak buat reaction untuk movie yang akan datang pada 30 hari bulan ni, Malam Terlarang. Okey, arahan Nurhan Hisham Muhammad. Okey, jom. Keluarga kami dikacau sesuatu. Macam dokumentari sikit lah cerita dia. Semuanya bermula situ. Macam flashback ke macam ni. Okey. Oh. Okey. Agak seram Seperti semua sedia maklum, 7 bulan lepas tragedi menimpa keluarga kami. Okey, Zul Arifin. Lebih bersemangat untuk berjuang. Maybe dia politician di dalam movie ni. Akbar Allah. Okey, dah masuk dah azan tu. So macam mana? Tak apa. Teruskan sikit je lagi. Mati macam tu je. Macam mana kalau Kak Safa? Kak Safa? Kak Safa ni siapa? Kak Safa ni meninggal. Okey. Yang hina pun boleh jadi Okey. Alamak, ada azimat lah. Tangkal macam tu. Okey, ni cerita macam mana ni? Macam sekali. Okey. Memang takut. Hopefully cerita ni memang menakutkan Jangan macam bagi-bagi sikit-sikit aja Dalam dunia ni. Okey. Kenapa pula bapak dia nak bunuh ke? Manusia lagi hantu daripada hantu. Manusia memang hantu lagi daripada hantu. Okey, hantu dia memang seram dia. Okey, nampak sikit aja tapi kita tak tahu. So, oh tak habis lagi trailer dia. apa jadi? Alright, okay. So, kita semua kena saksikan movie ni di Pawagam bermula 30 hari bulan Oktober ni. Jangan lupa nampak macam menakutkan, sangat-sangat takut. Tapi kita tak tahu lagi tau.